hatimu risau, tidak ku tahu hasrat hatimu. Mana TikTok ni? Kena. Mana TikTok? Boleh ya? Mana TikTok ni? Ni ya? Sendiri. Ya, ya. Okey. Kalau Ni ya. yang ni ayat tulis tajuk. Ya, 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 ya. Tulis tajuk dia dekat sini. Tak apa, tak apa. Okey. Baru lah. Ni dekat ni tak boleh buka. Ni biar ni. Dan. Dan. Tak salah. Apa benda ni? Dan. Dan. Okey. Dan. Kena duduk kena. Nak press ada ni. Kena. Dan. Dia buat lagu apa? Yang ni tadi kan. Terima kasih. Okey, duduk apa? Ya. Syah sedikit lah. Sini, ni. Syah nampak. Ni. No. Ni. Okey, mari. Kau mari. Apa tak payah. Aku ajak kau ajak orang lain pula. Berat tu kamu nenung. Okey. Maaf, Along sikit. Loh. Ke kanan sikit. Okey, right, nampak. Okey, clear lah. Okey. Hai, Assalamualaikum. Azizah. Dari dulu lah. Boleh, lagu. Neng. Ya. Patut tu betul. Ya. Apa? Waduh. Okey. Ada ya? Ada. Susah. Okey. Terus. Adam.
Lagu Aziza. Hey. Ambil lagu Aziza. Pasti menang.
Lagu ni. Sitara, Jack. Jack. La. Oh ya. Last kali lagu. La. Sama uti ganda. Apa? Sitara, last. Mati last kali lagu. Mati Allah. Ya. Lain tadi oh. Lain. Lagu. Singkat tak tahu. Ha. Boleh. Lagu ni. Lagu. Happy birthday to you. Habis tu. Buat baju.
tengah makan nasi. Oh, tu Kejap apa? lah, kejap lah. Okey, mana pergi? Mana pergi? Tadi. Ada ini ada. Buat ini. Kita tak pergi. Bawa saja ke sini. Ya. Oh. Itu anak aku. Dia ni kita tu. Dia dah tu dah tekan tadi. Okey. Kita tu. Sini. Ni nampak tu? Ya. Nampak ya? Ha. Dia datang. Cuba datang. Dia buat lagu apa? Dia buat lagu ni. Tak, dia buat lagu Ikan ni. Ni lagu tadi. Lagu tu lagu Belum Bimbang tu apa? Ya. Ha? Dah bagi dah? Ya. Dua hari dah sini ya. Beritahu lu. Balik nanti ni. Itu. Ada tu. Dewi Puspita. Dewi Puspita boleh? Dewi Puspita. Dewi Puspita. Apa kita? Apa ni? Ha? Hey. Dengan aku buat. Ya. Itu letaknya. Buat. Okey. Tidak. Nanti dulu. Tunggu dulu lambat lagi. Tunggu jap. Tunggu dulu lagu dulu. Tunggu dulu lagu. Okey. Ya. Lagi ya. Dewi Puspita. Dewi Puspita. Facebook. Dengan diri dulu. Facebook. Suruh kamu jadi. Mana? Betul tu masuk ya, okey. Betul apa habis lagu ni terus masuk. Masuk. Dah. Nampak apa? Okey. Nampak? Okey. Dah. Sama. Okey. Alright. Oh.
Selamat hari jadi Iskandar. Padu. Berkicau. Padu bagai padu. Oh, siapa yang nak tengok konsert Korea ni boleh? Hari apa nama? Hari Ahad. Okey. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Amin ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami. Amin ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami. Amin ya Allah. Ampunkan dosa seluruhnya kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Amin ya Allah. Sebenarnya hari ini Iskandar Nizam Shah, Muhammad Iskandar Nizam Shah, dia nak belah umur dia 16 tahun ya. Amin ya Allah. Dah besar dah ya. Alhamdulillah. Semoga Iskandar panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan dan mendapat hidayah dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Dalam ilmu pelajaran Iskandar akan mendapat berkat Amin ya dan Allah. berjaya sampai ke Menara Gading. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan lagi satu, setia kepada mak bapak, hormat adik-beradik dan Amin, jangan Allah. selalu bermusuh-musuhan dengan orang lain. Amin, Agak Allah. dari tiga ni Allah SWT kasih melihat Amin. dan menjadi anak yang soleh. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Awakallahu fikum. Okey, apa yang banyak? Okey, okey. Ikut ni. Gambar. Boleh lagi gambar dulu. Dapu. 1, 2, 3. Keep it up. Don't give up. Ambil dulu. Kita nampak sikit. Lagi beza. Sini masuk rapat. Yang tinggi belakang, yang rendah depan. Yang rendah ke depan, tinggi belakang. Rasa siapa jadi rendah depan. Okey. Okey, ni.
Seti. Kejap, sambung. Saya yang ada watak sebenarnya. Awak ingat awak orang putih. Okey. Kamu gelak tiba. Happy go. 1, 2. Tak dapat kepala. 1, 2. Satu. Gambar satu. Gambar seorang. Gambar tak ramai. Pakai mesin tu. Okey. Panggil orang. Nampak kodak banyak lagi. Berdiri kan kodak banyak. Gambar. Gambar depan. Gambar depan. Nampak kodak. Bentang. Yes. Berdiri pun nampak banyak. Betul. Tangan. 1, 2. Tut. Selfie nanti tu. Okey, selfie. Okey, dapat. Tangan. 1, 2. Bila mau potong kek lah. Bila. Oh, ini sendi kata. Sendi kata lagu. Sendi kata lagu. Nah. Kalah. Terima kasih. Saya ada pemberian hadiah. Nanti bahan putih. Putih. Tengok. Jangan ni dia dia. Okey. Kalau ada semut di dalam, boleh kamu tumpang mandi. Kalau ada spektrum di dalam, tolonglah main lagu lagi. Lagu akhir dah. Last lagu lah. Buat lagu lah. Kita lagu yang tu lah. Lagu pertama yang Oh, tu. Kejap. Ni lagu dia. Yang apa lagi? No. Itu namanya spektrum. Pemetik gitar. Petik gitar. Lagu Ayah nampak lagu Ayah. Oh, lagu Ayah kan? Bagaimana? Mari kita. Hey. Ikan dah. Okey. Diminta Adik Iskandar. Kena. Oi. Kena. Lagu Ayah. Last. Lagu lah. Entar. Lagu Ayah. Lagu Ayah. Kena. Anda ada orang pasal mic ni. Kan ni. Lagu Ayah. Lagu Ayah. Ini bau orang ni. Nah, lu. Okey. Mic buka ada ni. Cek. Okey. Okey, tepi-tepi lagi guys, tepi-tepi lagi. Siapa yang bagi gift boleh bagi gift. Ya mana tadi? Dapat. Nampak? Nampak lah. Nampak tak? Clear? Oh, clear. Clear. Tak nampak. Nampak? Okey. Nampak. Mana? Sikit lagi. Apa kita berbangun? Nampak? Mana? Ke sini sikit ya. Dah. Nampak. Okey, ayah nampak. Sini. Ayah sini. Sini ada nampak Nampak?
Ini lagi lah. Okey, dah nampak ke? Oh, nampak. Nampak? Okey. Dah nampak, nampak? Mak. Eh, ngam. Boleh. Selamat hari raya. Sebulan sudah kita bersama. Jom, okey. Kita makan dulu. Lagu tu. Ni lagu yang nak main tu, lagu yang festival lagu. Lagu tu. Kan, kaki dia buat. Kaki. Dia baru. Malaysia baru. Okey. Hello. Boleh Mana dia? Sini kata. mari kawan. Okey. Pak bercakap dulu ke? Nampak? Nampak dia tu. Dia mana satu? Nanti kita ambil gambar kat dalam. Punya ofis sini. Ada ni, ada berapa di sini? Ada. Because you coming inside. Phone. Oh, phone. This phone. This one is good. Sound. Dapat dia.
Cuba. Jaga adik lapar dalam bilik ayah duduk. Ya. Apa kan nak pun, juga nak ada. Gimana pun? Apa ni? Lah. Lebih baik dia nak nyanyi satu lagu. Boleh, boleh. Boleh. Benangnya. Okay, hello. Okey. Assalamualaikum. Lagu ni ya, Malaysia baru. Tak sejuk tapi tangguh. Ini tak boleh pindah dulu. Ya. Malaysia baru. Dia dapat ada kuat. Okey. Malaysia baru. Duduk sama
surga. Oh, bukan surga. Mantap. Bagai. Oh, dia tiba ada lagi ya belakang. Ada. Okey, ambil gambar. Allah Akbar. Buat jawab apa ni? Okey, insyaAllah cukup setakat itu saja praktis kita pada malam ni. Pada hari ini. Hah? Boleh lagi dia kata. Okey, terima kasihlah. Terima kasih tuan-tuan yang support, yang komen. Yang bagi gift. Ada gigi lah. Alhamdulillah. Yang bagi gift tu. Itu sajalah. Besok kita ada show. Besok ada siang. Besok ni. Malam pun ada. Ya, malam ni. Kat Sijangkang lah. Siang dekat Bukit Aman. Okey. Bye-bye. Apa layan dulu lah. Ambil gambar. Kat mana ambil gambar? Ambil gambar mana? Office. Sini. Office. Kan? Ambil tu. Dah. Mana? Sana office. Apa nama sekarang, Mak? SG Bank Malaysia. Ya. Jibe, SG Bank ya. Maya. Bagi. Gatal. Hai, boleh pula. Dah lagi dia gosok kat situ. Gatal. Mana betul nak tutup kamu? Oh. Ada tumpul. Kapek tu kan dia besar nanti ya. Ah. It's not office. This office. This one is the office my father. Oh. Yes, come here. Ya. Ni dia. This is my father. Okay. Salam. 0.5 dia besar nampak, dia nampak semua. Oh, 0.5. Jangan pakai satu nampak kecil. 0.5. Okey, 0.5 eh. Okey, boleh.
Kejap, sabar dulu. Tidak jatuh ke? Sekejap. Ni pegang lu tangkap. Mari. Ha. Kosong Mana lagi? Cepatlah. Kenangan. Mana Alisha? Indah. Malaysia. Iskandar panggil Alisha. Sekian ni. Alicia. Please come here. Please come here. Sir, you come here. I want to take your picture. Picture pula dah. Mana yang abang Tak kita? boleh buat hijau kamu nanti. Apa? Tak pasal-pasal pergi hospital kena simen. Sini. Ini sebalik. Okey, tengok. Rentan besok. Bagi kata buat. Ni dah. Rentan sana. Ini boleh. Kat situ ni. Nampak ni. Kat situ. Awak sana. Nampak. Jadi. Nampak Syah ni. Ada nampak semua kan? Nampak. Ya. Ni mak duduk situ. Okey. Kita bawah. Intan sini. Bawah. Syah bawah. Nampak? Syah bawah. Ni bawah. Bawah mana? Kanan bawah. Okey. Gitu. Okey. Gini. Sini sikit. Okey. Okey, duduk. Okey. Okey, nampak? Oi, nampak Okey, semua. Tangan. Ini, Syah. Tengok kamera. Tangan. See the television. Oh. You can see the camera. Because I Telefon, take radio, your photo. Radio. Okey. Situ radio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, freestyle. You stupid. Freestyle. Style. Tunjuk tok. Tunjuk. Tunjuk. Okay, lagi. Ah, 1, 2, 3. Okay. Okay lah. Selfie. Oh, selfie. You know selfie? I want to the selfie. You got it? Awak tu dah selfie ya. Mana ada. Risau aku ni ya. Okey, terima kasih. Saya boleh, asal boleh kan? Masa boleh dia selfie. Welcome dia. Ya. Tu dia tanya tu siapa tu? Sabri Yukuk. Itu. Dia Sabri. Sabri. Ismail Sabri. PM. Bekas. Minister. Sekarang Sekarang satu Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Best Minister of Malaysia. In the world. in the world katanya. Ni Adam. This Mr. Kibidat. Mr. Kibidak. Koperasi Kibidat. Okay, this Tun Datuk Najib. Najib. Okay, right. Sekarang Najib mana? Tanya pula. Aduh. Duduk dekat rumah. This Tazri Noh. Mat. Habibah. Tazri Noh ni anak dia kahwin pada bulan berapa? 5 je. Anaknya 5. Kalau ada sini kau tak. Tak ada dah balik. Boleh lah. Balik alah. Okey. Ya, lagi sana. Very good. Lagi sana. Bulan kami balik. Lagi sana. Anak dia kahwin dengan Nigeria want to ni, Bima. Nigeria want to play the live band. Call me. Malaysia. No. Ada you know what you call band. Musician. Band musician from Malaysia. Dah. You call the you call me lah. This is how we should go. Abang English ya. If there is money, it is good to carry him to. Yes. Kain mana? Karim Jais. Pak Karim. Karim ni. Tanya Pak Karim. Tak, di sana ada band. Ada macam ni lah. Big band. Bawa from Malaysia. Tapi dia bukan menari macam ni dia. Dia nak saya komen. Itu lain, itu rock ni. Pop ni. Beatle. Dia macam ni. Dia nak Beatle style. Ada tak? Ada. From Nigeria boy. He says this one Nigeria boy. Okey, boleh. Okay. Kau tak tanya harga berapa? Bagi tahu berapa sana. Ada kita tak boleh live. Tak, saya tidak tahu kalau pergi Nigeria berapa lama je pergi? What time dia Long time. 22 22 Hours. hours. Wow.
24 hours lah. 2 hari lah. Ke mana lah? Transit. Transit Singapore to Dengan Singapore, Ethiopia. 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 Terus pergi Nigeria. Bagaimana kita practice studio ada lah. Ada. Right. Oh, canggih lah. Ada lagi canggih ni, Pak. Ada lagi canggih ikut muzik dia. Sanggih. Lagi ya. Ada efek. Bila saya datang sana, wah, harga saya tak ada minta duit. Saya free saja. You give the Free of charge. sumbangan bagi apa? Bantuan macam tu. Design. For the 100,000 lah. Wow. You tell 100,000 beep, you tell Ayayo Ah. is now in Malaysia is already big person. Ada pernah main? Malaysia buat. You should think of how to No, melawat je. Tak payah main muzik dia kata. Tahu tapi sana ada barang. tell him now he's already big in Malaysia and Malaysia will really support him. Nigeria is a Tak big inilah eh. Nigeria is a very Nigeria is a very big Muslim country. Ya. He can come Visit. visit in a Muslim way, can buy, go to mosque. In Nigeria, there are so many places like my state. Those so many mosques over there. Mosque is few. Apa kata? People Dan kita boleh buat bantuan, kita bina Tipidap Mosque. Masjid Tipidap dari Singapura. Tak yang tu faham tak? in my hometown, there are still people kerja Solat dekat Solat tepi-tepi on the road. Solat. Dia punya state bukan, hanya dia punya state. Macam contohnya negeri Perak aja yang masjid ni sikit. Sana majoriti Islam. Islam. Country Tapi majority masjid Islam. yang cantik macam kita nak bina tu tak ada. So itu salah satu projek kami lah. Bila projek Ayah lain kami rasmi lah. Ayayo can do this because Ayayo already have a big funds. You can create small little project. You go to Nigeria, build small mosque, then open, keep it up. A lot of people can support. Faham tak? Itu kan projek. Projek kami sekarang. Jadi maknanya pada ayat yayo rasmi kan. Rasmi kan masjid tu lah. Rasmi. Raja kau punya lah. Yelah Yang kita lah. kau ada sebut kahwin ayok orang sana mana boleh aku tak ada lah. Kau ada apa? Memang confused. Memang dah pening. Yelah kahwin kan ada di masjid. Nak buat benda buat baik bila masjid. Gura-gura je. Pak, ada apa? Ada corona hitam. Ini anak saudara ya. Ni anak saudara. Ni. Dia duduk Nigeria, apa kita tahu dia? Nigeria. Dan dia orang di sana semua Muslim. Semua Islam lah. Cuma keadaan mereka, dia orang akan bina masjid. Tak kisahlah bentuk macam mana. So yang bagi ayah untuk rasmikan masjid tu, kita tengok batu asal tu, Ayanda Rani Kuluk, Kifirah. Macam tu lah lebih kurang. Dia kata tak bisa bahasa Inggeris. Enggak bisa. Ini mana kamu ini enggak bisa bahasa Inggeris? Okey. Orang datang beraya sebulan di sini. Betul. Alhamdulillah. Bila balik? Hujung bulan insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita ada ke majlis lagi. Kenduri kahwin anak ni. Yalang. Anak Yalang. 18 Ipoh. Tomorrow you. Ini anak-anak dia lah. Ini yang dua lah. Yan. Ni yang tua. Haris. Nama apa? Haris. Mana lagi? Tahu cakap Melayu? Reti. Cakap Melayu dia kuat. Cakap Perak. Dia jadi Haikal. Haikal. Tak malu. Malu Haikal sini. Haikal ni dia pemain rugby. Main bola. Orang tahu umur. Dia tak tahu cakap Nigeria. Tinggi. Ini pun tak tahu cakap Nigeria. Tak tahu. Dia cakap Melayu dengan orang putih. Cakap Perak koma. Pasal bapak dia duduk di sini lama. Ya. Usia berapa tahun? 20 tahun. Halang dah. 23. 23 tahun. Jadi anak-anak dia ni tidak tahu. Ada satu lagi ni. Nama apa? Nama apa lah? Nama saya Al-Syairina. Sini. Dia tak tahu cakap orang putih. Cakap Nigeria. Cakap Nigeria. Tapi cakap Melayu boleh. Tapi pelan-pelan lah. Belum sepanjang. Dia besar tu. Tahu tu. Salam. Amadi. Ada sepupu lah tu. Muslim? Dia tak ada. Ini nama? Azad juga.
Azan. Azan ini. Ini Alisha. Ya. Dan Aris. Aris. Haikal. Kan. Lagi satu saya nak bagi tahu, ini Nigeria Ria punya. Sini Nigeria, sini. Ini confirm. Okey, Taman Air Raya. Maaf, Pandai.